Kita perlukan dalam 2 cawan tepung gandum. Tepung gandum saya agak-agak je. Kemudian setengah cube pati ikan bilis. Ikan bilis yang saya dah tumbuk-tumbuk. Masukkan juga sedikit garam. Sikit garam. Kemudian kita boleh masukkan irisan bawang merah. Bawang merah yang telah dihiris. Dalam 1 genggam daun kucai. Dalam 1 genggam carrot. Kemudian kita ambil kita punya crab stick, potong lebih kurang macam ni dan masukkan dalam adunan kita. Last sekali crab stick. Untuk air, kita perlukan air panas. Masukkan sikit-sikit dulu. Air panas masuk sikit-sikit. Korang gaulkan. Lepas tu korang masukkan lagi kita punya air. Masukkan lagi sikit. Dengan cara macam ni, kita boleh kontrol kita punya adunan supaya tak cair sangat, dia sedang-sedang elok, lebih kurang macam ni je. Saya punya ni okey tak bang? Saya suspect dia macam kelebihan air ya. Bila dah siap gaul, kita boleh gorengkan kita punya cucur crab stick. Masukkan sedikit demi sedikit. Masukkan sikit demi sedikit. Kemudian bila dah garing atas dan bawah, korang boleh angkat. Dah nampak macam sedap, kita boleh angkat. Tada! Cucur crab stick. Siap. Okey ke tak okey ni guys? Taste rasa satu, sedap tak? Tekstur cucur ni lain macam abang. Crunchy dekat luar, dalam macam takoyaki. Saya suspect dia kelebihan air. Tapi rasa cucur ni sedap. Terbaik bang. Okey, itu je guys. Jumpa lagi.